Jom kita selami satu kisah yang betul-betul epik dari rantau kita. Kebangkitan dan kegemilangan Kesultanan Melaka. Ini bukan sekadar cerita dalam buku teks ya. Ini adalah kisah sebuah empayar yang pada satu masa dahulu pernah jadi bualan satu dunia. Persoalan utamanya, macam mana sebuah penempatan kecil, sebuah kampung nelayan yang biasa-biasa je, boleh transform jadi salah satu pelabuhan paling sibuk, paling kaya dan paling kosmopolitan di muka bumi. Itulah teka-teki hebat yang akan kita rungkai sama-sama hari ini. Okey, untuk faham keseluruhan cerita ni, kita akan pecahkan kepada 5 babak utama. Kita akan mula dengan pengesanannya, lepas tu kita bongkar rahsia di sebalik kuasanya, kita saksikan zaman kegemilangannya yang memukau, kita ikuti kisah sedih kejatuhannya, dan akhir sekali, kita lihat warisannya yang masih kekal sampai sekarang. Baik, kita mulakan cerita ni dari babak pertama. Semuanya bermula dengan seorang putera raja dari Srivijaya, namanya Parameswara. Bayangkan, dia ni seorang pelarian, seorang putera yang terpaksa lari dari tanah airnya sendiri, mencari tempat perlindungan dan takdir akhirnya membawa dia ke sebuah muara sungai yang sunyi. Dan dekat sinilah legenda paling popular lahir. Masa Parameswara tengah berehat bawah sebatang pokok, dia nampak satu benda yang luar biasa. Seekor pelanduk yang kecil dengan beraninya tendang anjing buruan dia sampai jatuh. Dia begitu kagum dengan semangat pelanduk tu, dia rasa ini mesti satu petanda yang baik. Jadi dekat situlah bawah pokok yang dikenali sebagai Pokok Melaka, dia berikrar untuk bina sebuah kerajaan baru. Sebuah kerajaan yang punya semangat juang macam sang pelanduk tadi. Jadi, macam mana Melaka boleh berkembar dengan begitu pantas? Ini bukan nasib baik semata-mata kawan-kawan. Kejayaan Melaka sebenarnya dibina atas beberapa tiang seri yang sangat strategik. Kombinasi dia memang perfect. Pertama sekali, lokasinya betul-betul mengawal laluan perdagangan paling penting di dunia, Selat Melaka. Sesiapa lalu, mesti singgah. Kedua, sistem pentadbirannya yang sangat cekap. Ada undang-undang laut yang adil, jadi para pedagang rasa selamat dan yakin. Ketiga, diplomasi yang bijak. Parameswara menjalinkan hubungan dengan kuasa besar masa tu, dinasti Ming dari China. Jadi tak ada siapa berani kacau. Dan akhir sekali, jangan kita lupakan orang laut. Mereka ni komuniti pelaut yang sangat setia, bertindak macam tentera laut tak rasmi Melaka, pastikan perairan sentiasa selamat. Hebat kan? Dan apa hasilnya? Melaka jadi tumpuan satu dunia. Kalau nak tahu betapa hebatnya, tengok nombor ni, 84. Itulah jumlah bahasa yang orang cakap kat Pelabuhan Melaka masa zaman puncaknya. Cuba bayangkan suasana dia, macam New York atau London zaman sekarang. Dengan kejayaan ni, Melaka pun masuklah ke zaman keemasannya. Kemasyurannya tersebar ke seluruh dunia sampaikan dapat gelaran Venice of the East, satu perbandingan dengan pusat perdagangan terhebat di Eropah pada waktu itu. Nak tahu betapa pentingnya Melaka? Dengar kata-kata seorang ahli farmasi Portugis, Tome Pires. Dia tulis macam ni. Sesiapa yang menjadi tuan di Melaka, dia akan memegang leher Venice. Ayat tu dalam betul maksudnya. Ia bukan puji-pujian kosong tau, ia satu pengiktirafan yang jelas. Kalau kau kuasai Melaka, kau sebenarnya tengah kawal nadi perdagangan dan kekayaan dunia. Dari segi ekonomi, peranan Melaka ini kita panggil emporium. Apa benda tu? Senang cerita, ia macam sebuah gudang atau hub logistik gergasi. Barang-barang paling berharga dari seluruh dunia, macam rempah dari Kepulauan Maluku, sutera dan porselin dari China, kain dari India, semua dikumpulkan kat sini. Lepas tu, ia dijual dan diedarkan semula kepada pedagang dari Eropah, Timur Tengah dan seluruh Asia. Tapi, macam semua cerita hebat, ada babak sedihnya juga. Setiap zaman kegemilangan akan sampai ke penghujungnya. Bagi Melaka, titik noktahnya datang dalam bentuk kapal-kapal besar dari Eropah yang membawa satu kuasa baru yang dahagakan rempah, kekayaan dan kemasyhuran. Pada bulan Julai tahun 1511, armada Portugis yang diketuai oleh Afonso de Albuquerque tiba di perairan Melaka. Pertempuran sengit pun meletus. Yang menariknya, pahlawan Melaka berjaya patahkan serangan pertama mereka. Tapi, Portugis tak putus asa. Mereka datang balik dengan serangan kedua yang lebih besar dan akhirnya, pada 24 Ogos, kota yang gah itu pun jatuh ke tangan mereka. Dan perubahan yang berlaku lepas tu memang drastik, betul-betul 180 darjah. Melaka yang dulunya pusat perdagangan bebas yang meriah, terus bertukar jadi kubu tentera Portugis yang amalkan monopoli.
tempat pertemuan pelbagai budaya yang harmoni, kini jadi pusat untuk menyebarkan agama Kristian. Dan pemerintahan Kesultanan Melayu digantikan terus oleh seorang gubernur Eropah. Walaupun Empayar Melaka dah runtuh, kisahnya tak tamat di situ. Malah, legasi dia, gema dia, masih kuat kita rasai sampai hari ini. Boleh kata, kejatuhan Melaka bukanlah satu pengakhiran, tapi satu permulaan fasa baru dalam sejarah Nusantara. Jadi, apa je warisan yang Melaka tinggalkan? Banyak. Melaka lah yang mempopularkan bahasa Melayu sebagai bahasa parantaraan atau lingua franca di seluruh rantau ini. Ia juga jadi pusat utama penyebaran agama Islam di Asia Tenggara. Sistem undang-undangnya, macam Hukum Kanun Melaka, jadi asas kepada sistem perundangan kita hari ini. Dan yang paling penting, ia meninggalkan legasi zaman keemasan, satu memori tentang zaman kegemilangan dan salah-silah kesultanan yang masih bersambung di negari-negeri Melayu hingga ke hari ini. So, saya nak tinggalkan anda semua dengan satu soalan besar untuk difikirkan. Cuba kita bayangkan, kalaulah Kesultanan Melaka tak pernah jatuh pada tahun 1511, agak-agaknya macam manalah rupa Asia Tenggara kita pada hari ini? Satu soalan yang buat kita sedar betapa besarnya impak sebuah kerajaan yang bermula dari kisah seekor pelanduk yang berani.